Saya sambung sikit untuk kuliah kita yang kedua, falsafah dan kehidupan. So kita masuk sikit lah falsafah dan kehidupan ni. Dalam kuliah ni kita nak tengok sikit map of philosophy, peta falsafah. So dia macam-macam bentuk. Daripada dulu dia berkembang, berevolusi sampailah sekarang. Waktu dalam filosofi ni dia ada epistemologi, iaitu teori ilmu, dia ada knowledge, pengetahuan, dia ada truth, kebenaran, mind, metafizik, macam-macam ada. Okay, kalau tengok di sini perkembangan falsafah ni dia ada 4 dimensi. Pertama sekali perkembangan, kemudian ada cabang dia, disiplin dan juga falsafah yang baru. So dalam disiplin ni dia ada teori dan juga praktikal. So bila kita belajar falsafah, yang saya tunjuk tadi dia ada teori, dimensi teori, kemudian ada dimensi praktikal. So dua benda ni kena ada. Kalau kita belajar teori sahaja, kita akan terus bercakap, menerawang, kita membuat andaian. Tapi kalau tak praktikal, kita tak dapat pastikan sebenarnya teori kita tadi, andaian kita tadi betul ataupun tidak. So daripada teori lah akhirnya dia menjadi sesuatu yang praktikal. Kemudian cabang, dia ada sama juga teori yang praktikal. So dia melibatkan ilmu, kemudian melibatkan macam mana nak laksanakan ilmu tadi. So kalau kita dapat memahami keempat-empat cabang ni, itu satu yang sangat baik. Okay, dalam falsafah ni dia ada banyak aliran. Kalau di timur lain, di barat lain. Di barat dan timur ni ada juga kelompok-kelompok lain kan, berdasarkan beragama, budaya, nasionalisme, macam-macam aliran yang ada. Contohnya dalam masyarakat Islam, dengan Islam, dia ada 4 aliran yang besar. Yang pertamanya mazhab lah, mazhab yang besar tu ada 4. Ada lagi mazhab-mazhab yang lain, yang kecil-kecil yang kita dengar dan kita tak pernah dengar. Sama juga dengan agama Kristian. Ada Katolik, dia ada Protestan, Luther, macam-macam. Dalam Buddhisme sama juga, Hindu pun sama. Kemudian dalam budaya pun sama juga. So dia berbagai-bagai aliran ni disebabkan manusia ni dia berfikir, dia terus berfikir. Dan berfikirlah sampai dia mati kan. Okay, takrif yang pertama sekali, seperti yang sebut tadi, dia ada 2 perkataan, filio dan juga sophia. Maksudnya adalah dia cinta, dia sayang, dia mahukan kepada sesuatu yang bijaksana lah. Dan tujuannya adalah memberikan kita satu panduan. Sebab panduan ni maksudnya kita boleh fikirlah panduan ni boleh tak memberi kehidupan kepada kita. So bila ada panduan, barulah kita mudah untuk buat kerja kan. So cara kita nak tengok macam mana falsafah ni berkembang dan juga dipraktikkan, tengok dalam tamadun-tamadun. Kalau you pernah baca buku pengembaraan Ibn Battuta, so Ibn Battuta ni dari Afrika. So dia bergerak dari Afrika sampailah ke Timur Tengah, sampai ke India, sampai ke Nusantara ni, ke Pulau Melayu, kemudian sampai ke China. So dia melihat terdapat berbagai-bagai bentuk aliran pemikiran dalam masyarakat yang mungkin lah. So di sini juga menunjukkan bahawa pembentukan aliran-aliran pemikiran ni dia ada kaitan dengan keagamaan. Dan akhirnya falsafah ni adalah untuk kita lah, untuk kemanusiaan, humanity. Contohnya ada pelayaran semut Fatila baru ni, semuanya untuk yang kita buat tu adalah untuk kemanusiaan jugalah. So takrif yang kedua adalah memberi keutamaan kepada alam persekitaran, alam semula jadi. Dan akhirnya timbullah persoalan, apakah bentuk realiti sebenar? Apa yang real dalam hidup ni? So dia mengkaji tentang metafizik. So metafizik ni dia bentuk pemikiran yang di luar daripada imajinasi manusia. Manusia boleh fikir, tapi nak bayangkan tu susah. Tapi boleh dapat rujukan lah daripada beberapa sumber.
Macam mana pemikiran metafizik ni boleh berlaku? Yang kedua, apakah alam ini cuma bersifat material? Dia bersifat material sahaja dan bukannya unsur-unsur lain yang bukan material. Ketiga pula, dia adalah aktiviti intelektual untuk selesaikan masalah yang kita hadapi. So, maksudnya, dia beri penekanan kepada apakah masalah falsafah ni, apakah masalah pemikiran ni. Apa yang kita fikir ni, apa masalah dia? Itu soalan je lah. Kemudian macam mana nak selesaikan dan juga bentuk-bentuk penyelesaian yang boleh ada. So, dalam tarifan ketiga ni, dia bersifat akademik. Maksudnya, cuba menghuraikan persoalan-persoalan intelektual, soalan dalam pemikiran kita ni, dengan penyelesaian yang tertentu. So, ada masalah, ini penyelesaiannya. Masalah kedua esok pula, ini penyelesaian dia. So, macam itulah cara dia berfikir. So, kita ada 3 takrifan berbeza tentang falsafah. Daripada ketiga-tiga perbezaan ni, kita boleh simpulkan sebenarnya falsafah ni dia ada orientasi yang berbeza. Dalam falsafah ni pun manusia boleh berbeza-beza bagi takrifan. Sebabnya kita tak tahu apa maksud sebenar kan. So kita bagi pandangan kita sendiri. Tetapi walaupun kita berbeza, ada benda yang kita kongsikan. Khususnya untuk menyelesaikan masalah, problem solving. So apa yang ada dalam pendidikan falsafah ni adalah untuk menyelesaikan masalah. Cuba bayangkan, masa belajar kat UTM ni, satu hari tak dapat makan. Macam mana nak selesaikan masalah tak dapat makan? So, proses berfikir itu adalah satu falsafah untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Okay, dalam kes falsafah, dia bersifat justifikasi dan rasional juga konseptual. So, maksudnya ada idea dan juga pemikiran rasional lah. Kemudian berbeza dengan falsafah dalam zaman Greek dulu, dia berasaskan kepada persoalan kehidupan dan kebahagiaan. Dia lebih kepada values, nilai. Kalau di Timur, lebih kepada kata-kata hikmah yang diharapkan sebagai wisdom. So dia membantu orang di Timur ni untuk mengurangkan emosi dia, mententeramkan hati. Sebab tu dia kata kata-kata hikmah. Falsafah Timur tidak berhujah secara mendalam, tapi kaedahnya lebih kepada induktif dan juga metafizik. Sedati ini maksudnya dalaman dan juga keagamaan. So metafizik ni dia sangat berkait dengan keagamaan atau kepercayaan daripada apa yang kita nampak. Sebab itulah dalam falsafah Timur, so dia banyak berpaksikan kepada agama. Kalau di Barat lain. Di Barat dia lebih kepada idea, apa yang dipikir, apa yang nampak, apa yang rasa, apa yang sentuh. Okay, falsafah teoretikal pula, dia merujuk pada soalan dasar. Dia soalan-soalan, persoalan-persoalan asas. So, dia tidak ada apa-apa kegunaan. Tetapi untuk menjawab keinginan untuk mengenai perkara yang sebenar atau perkara yang dasar tadi lah. Sebab tu bila yang belajar nanti, bila nak buat thesis atau nak buat final year project, saya rasa dia kena ada teori dia. So, teori itu adalah falsafah teoretikal. You cuma timbulkan persoalan, kemudian soalan tu akan menjurus kepada nak cari jawapan. Okay, yang ini metafizik. Metafizik ni perkara yang berkaitan dengan pemikiran kita ni di luar daripada yang kita nampak. Kita tak tahu. Epistemologi, dia berkaitan dengan teori ilmu. Lepas tu ada soalan sifat ilmu. Ilmu ni ada ciri-ciri dia lah. Ada tak ciri-ciri ilmu? Apa dia kriteria ilmu ni? Boleh percaya tak ilmu yang kita dapat tadi? So, itu persoalan yang mencabar jugalah. Kita ada ilmu tentang pengurusan. Boleh tak kita percaya ilmu yang kita dapat tadi, yang kita belajar tadi? Kalau kita rasa benar, apa asas dia? Siapa yang kata benar? Macam mana nak buktikan kebenaran tu?
Oh, banyak lagi lah. Kemudian logik. So, logik ni dia lebih kepada ilmu matematik ya. Tapi secara umumnya logik ni kita lihat kepada rasional. Contohnya, kalau naik motor dari Kuala Satria ke FPTT, dari sini mungkin dalam masa 20 minit. Logik tak 20 minit? Ataupun orang kata tak, bukan 20 minit. Dia dalam masa 10 minit je. Logik tak 10 minit? Itu maksud logik itulah kita boleh huraikan berdasarkan kepada pengalaman kita, pengetahuan yang kita ada lah. So, praktikal ni terus dibuatlah dalam ilmu kita belajar tu. Kalau dalam bidang ekonomi, kita buat dalam ekonomi dan sebagainya. So, ekonomi ni keadaan ekonomi. Ekonomi justice. Kita belajar falsafah ekonomi ni untuk pastikan wujudnya keadilan dalam masyarakat. Contohnya, kita dah ada budi kan. So, setiap kali isi minyak, kita tunjuk IC. Bagi yang tak ada IC, so harga normal lah. Okay, falsafah politik, yang ini berkaitan dengan kuasa, ciri-ciri good governance, ciri-ciri tabiat urus yang baik, macam mana. So, dia kena ada sistem ni kan, sistem kerajaan. Kalau di Malaysia, demokrasi berparlimen. Kalau di Indonesia, republik. Kalau di Brunei, monarki. Kalau di Vietnam, sosialis. So, setiap negara ni dia ada falsafah yang memandu ataupun menentukan kaedah pentadbiran negara tersebut lah. Dalam sekitar pun ada juga falsafah dia, teknologi pun ada. So, masing-masing ada falsafah lah. Ada bentuk pemikiran dia yang menjadi panduan untuk dibuat tindakan. Adakah falsafah bukan barat boleh diterima sebagai falsafah seperti mana falsafah dapat di dunia barat? Ada dua jawapan, ya dan juga tidak. Okay, ya ni kerana di barat ni dia sangat pentingkan saintifik. Kalau di timur, dia lebih kepada virtual, kepada nilai-nilai keagamaan. So, base-nya ada nilai agama, asasnya nilai agama. Tapi, mengikut pandangan dia kata pandangan kedua tidak boleh terima dan tidak wajar. Pandangan kedua ni adalah hujah pandangan kedua yang tidak ni, dia kata, kenapa tidak boleh diterima? Falsafah barat juga ada bersifat demikian. Sama juga pandangan dia kan. Tak berbeza. Dan falsafah barat itu berasaskan kerja rasional dan sebagainya. Bagaimana dengan falsafah pasca modernisme? Okey. So, akhir sekali, falsafah ni tidak harus disempitkan. Kita belajar falsafah ni dengan pemikiran-pemikiran kita tak boleh nak dikecilkan lah. Sebab dia ilmu ni berkembang. Semua jenis pemikiran yang mempunyai kesamaan sikit sebanyak dalam falsafah dalam kalangan ilmu falsafah sebenarnya boleh terima sebagai satu falsafah. Maksudnya, pandangan yang berbeza-beza daripada seluruh dunia ni kita ambil, diterima saja. Sebabnya semuanya adalah satu falsafah, satu bentuk pemikiran. Duduk di China ke, duduk di Indonesia ke, duduk di Arab Saudi ke, duduk di Brazil ke, kita terima dan kita akui sebagai satu falsafah. Sebab manusia ni ilmunya berbagai-bagai. Dan dia harus bersifat inklusif, dia mesti terangkum supaya kita boleh terima ilmu tentang alam, tentang kehidupan kita ni, tentang manusia, hubungan dengan manusia dan juga dari luar dan juga dalam masyarakat ni sebagai pemikiran yang adanya idea, adanya konsep sesuatu yang baik. So, itu maksudnya falsafah dan kehidupan ni huraiannya sangat panjang. Bukan setakat kita fikir boleh buat keputusan, tak. Sebanyak lagi yang kita boleh fikirkan. Dia berkait dengan teori-teori yang mungkin kita tak pernah dengar. Metafizik kan, teori tentang alam ghaib. Adakah selepas mati kita akan dihidupkan kembali? Itu pun tentang falsafah. Adakah bila sampai tua, kemudian meninggal, bila meninggal ni kita tidak lagi dihidupkan. Tidak ada pembalasan.
Kalau tak ada pembalasan, orang yang jahat, orang yang tembak orang, orang yang tikam dan sebagainya itu, di mana dia patut mendapat hukuman yang setimpal kan? Sedangkan mangsanya mungkin dah mati, dah cedera. So, bila masa dia akan dapat sesuatu yang timbal balasan daripada kecederaan yang dia alami, masalah yang dihadapi dan sebagainya. Okay. So, falsafah dan kehidupan ini sangat luas, merangkumi sebahagian besar hidup kita dan juga sebenarnya boleh menjadi penentulah kepada hala tuju hidup masing-masing. So, saya pun dah lebih banyak berproses hidup dan sebahagian saya nampak betul lah cara kita berfikir. Kalau kita fikir betul, cara berfikir yang betul ni, insyaAllah hidup kita ni akan lebih baik. Tapi kalau cara fikir salah, impactnya, kesannya kita dapat tengok mungkin 5 tahun, 10 tahun ataupun 20 tahun selepas tu. Sebab itulah dia peringkat muda-muda ni kena banyak belajar, cari ilmu, banyak berfikir, banyak buat argument supaya kita dapat keputusan yang tepat, yang jelas dan kita redha dengan apa yang kita buat. Redha tu penting. Okey. So itu sahaja kelas untuk hari ini. Mudah-mudahan kelas ini akan memberi sedikit gambaran lah tentang bagaimana kita boleh memahami falsafah dan juga kesan kepada falsafah yang kita belajar tadi.